Di sebuah lembah gersang di kota Mekah, pada tahun gajah, lahirlah seorang bayi lelaki yatim bernama Muhammad bin Abdullah dari keturunan bangsawan Quraisy. Kehadirannya membawa sinar yang tenang bagi ibunya, Aminah, meskipun ayahnya telah tiada sebelum dia sempat melihat dunia. Mengikut tradisi Arab ketika itu, baginda diserahkan kepada Halimah As-Sadiah untuk disusukan di kawasan pedalaman yang udaranya lebih bersih, tempat di mana keberkatan mula melimpah ruah dalam keluarga kecil itu. Namun, zaman kanak-kanaknya diwarnai dengan siri kehilangan yang mendalam. Setelah kematian ibunya di Abwa, ketika baginda berusia 6 tahun, dan pemergian datuknya, Abdul Muttalib, 2 tahun kemudian, baginda dibesarkan di bawah jagaan bapa saudaranya, Abu Talib. Kehidupan yang mencabar mendewasakan baginda lebih awal, membentuk peribadi yang jujur dan amanah sehingga penduduk Mekah menggelarnya Al-Amin. Baginda memulakan kerjaya sebagai pengembala kambing sebelum beralih menjadi pedagang berjaya yang menguruskan perniagaan seorang janda kaya bernama Khadijah binti Uwailid, yang kemudiannya menjadi suri hidupnya yang paling dicintai. Detik perubahan dunia bermula apabila baginda sering menyendiri di Gua Hira untuk mencari hakikat ketuhanan. Pada usia 40 tahun, di bawah kedinginan malam Ramadan, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama yang menggoncang jiwa baginda. Bermula dari saat itu, beban kenabian diletakkan di atas bahu baginda. Dakwah dimulakan secara rahsia kepada ahli keluarga dan sahabat terdekat, sebelum diarahkan untuk menyampaikannya secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat Arab yang ketika itu tenggelam dalam amalan jahiliah dan penyembahan berhala. Cabaran yang menyusul adalah sangat getir. Baginda dan para pengikutnya dihina, dipulaukan, dan diseksa secara fizikal oleh pembesar Quraisy. Kehilangan Khadijah dan Abu Talib dalam masa yang singkat menambah duka dalam hati baginda, namun peristiwa Isra dan Miraj hadir sebagai tasliah atau penghibur jiwa, di mana baginda diperlihatkan dengan keagungan Tuhan melampaui 7 petala langit. Perintah untuk berhijrah ke Madinah menjadi titik tolak terbinanya sebuah negara Islam yang berdaulat. Di sana, baginda mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, membina masjid sebagai pusat komuniti, dan merangka perlembagaan yang menjamin keadilan bagi semua kaum. Walaupun terpaksa melalui siri peperangan besar seperti Badar, Uhud, dan Andak untuk mempertahankan akidah, baginda sentiasa menunjukkan akhlak yang mulia walaupun terhadap musuh. Kemuncak perjuangan baginda terbukti apabila kota Mekah berjaya dibuka semula tanpa tumpahan darah yang sia-sia. Baginda memaafkan musuh-musuh lama, meruntuhkan berhala, dan mengembalikan kesucian Kaabah. Setelah menyempurnakan amanah Tuhan dan menyampaikan khutbah terakhir di Padang Arafah yang menekankan tentang hak asasi manusia dan persaudaraan, baginda akhirnya jatuh sakit. Di pangkuan isterinya, Aisyah, Nabi yang menjadi rahmat bagi sekalian alam itu menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan warisan berupa Al-Quran dan Sunnah untuk panduan umat manusia selamanya.